Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Farhanisa binti Muhammad Hafiz daripada Sekolah Kebahasaan Padang Lumat. Hari ini kita akan melihat cara-cara teknologi mengubah cara kita menimba ilmu. Mari kita saksikan. Ilmu adalah pelita hati. Sejak dahulu, perpustakaan menjadi gedung pengetahuan yang tidak ternilai. Di sinilah bermulanya pembentukan sasiah dan minda generasi muda. Namun, ilmu yang ada di hati perlu diperkasakan mengikut peredaran zaman. Tanpa ilmu, teknologi hanyalah alat yang kosong. Tetapi, dengan ilmu di hati, teknologi akan menjadi kunci kepada kejayaan yang lebih luar biasa. Selaras dengan transformasi pendidikan, sistem AINS atau Advanced Integrated Nilai System telah diperkenalkan. Melaluinya, rekod bacaan bukan lagi berbanding manual. Sebagai calon, saya sendiri telah berjaya merekod sekurang-kurangnya 200 bahan bacaan melalui sistem ini. Cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan cikgu? Silakan, boleh. Apakah pendapat cikgu tentang penggunaan teknologi di dalam pendidikan? Pada pendapat cikgu, penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah sangat bagus sekali kerana teknologi pendidikan ini dapat menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Selain itu, dapat melahirkan murid yang kreatif dan berkemahiran. Okey. Ternyata, teknologi adalah pemangkin semangat untuk generasi 2026 untuk terus marah ke hadapan. Kita tidak boleh ketinggalan, namun kita juga tidak boleh melupakan nilai ilmu yang murni. Kesimpulannya, teknologi ada banyak kebaikannya, seperti mengisi bahan bacaan di dalam AINS. Saya, Siti Farhanisa binti Muhammad Hafiz melaporkan untuk Sepalu TV.